break. Break. Oh, break. Bebe nak kaki dia. Okay. Kasar. Ni ketam first, besar punya. Bangkang. Oh, there's noise. Patut pergi pakai tak? Ni dia tu ketam. Ketam tadi. Ni dia tu, female. Besar. Banyak. Combo. Siap dengan rubber band Rubber band pun ada? Dah siap Orang kat bawah dah taruh band. Macam mana dia ada rubber band? Ni orang dah tangkap, dah lepas balik lah. Ada lagi banyak. Alhamdulillah. Tarik pun berkena. Dah tu, nasib. Masak lemak. Oh, asyik. Makan. Tapi jari okey kena jahit balik kalau koyak-koyak Buang lah. Sabu. Ini besar. Wow. Kita habis dah. Crab season. Dah habis dah. Okay. Alhamdulillah. Let's go. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera dan selamat bertemu kembali. Okey, hari ni macam biasa kita keluar memancing. Dah lama kita tak buat konten Jadi hari ni kita buat konten untuk 2026. Selamat tahun baru. Oh, MJ nampak. Ni sikit. Depan sikit. Alright. First catch of the day bro. Alhamdulillah. Biang. Alhamdulillah. Alhamdulillah rezeki. Rezeki dan Master Shifu yang pasangkan rod saya. Tapi macam tak fight Terapu lah. Kalau tak fight terapu. Ni kerapek. Pari lah. Pari lah. Pari kali jauh. Tengah. Besar berapa lah besar. 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 Kau tarik yang sini Aku nak sini. Bismillah. Oh, MJ. Ikan MJ lah. Sedia, ni lah. Jadi. Dia MJ ada dua colour This colour and red. Dia ada merah. Ikan merah. Sabil nombor 2 lah. Telah. Wah, ikan apa ni? Sabun di bilik tadi. Ikan apa ni? Sabun. Dia goldfish. Bawah English tak tahu. Boleh piara tak? Goldfish. Kenapa? Macam goldfish Tak ada, I don't have tank. Tapi ni boleh makan ke? Boleh. Rasa dia macam ikan. Saya panggil ni ikan sabun. Ikan sabun. Dia suka sabun Tak tahu lah. Kacang pakai Sabun. Ada tak? Jangan terlepas je. Kenapa kecil? Dia makan macam gangster. Bedung. Alhamdulillah. Dalam mama Ni boleh makan kan ni Lepas lah. Lepas lah. Dah balik lah. Kenapa? Malam pun mama lepas, papa suruh lepas. Kasi dia besar. Sikit besar. Bang, angkat ni. Bukan. Fighter je. Okay Okay, kau yang mami yang daddy. Irun. Apalah Irun ni? Dia je. Ini bukan daripada bubu Dia sampai tak lepas dah dia Dua rasa. ketam dia tak makan 3. Dua ketam rata. Ketam mahal tau. Ni kat restoran dia mahal. Betul. Saya lagi besar. Kita lepaskan. Tak ada. Lepas tu kita tak boleh makan. Buang. Boleh. Dek, macam dek. Kau yang mami yang daddy. Bye bye. Call your mommy daddy.
Ni ada telur Oh, ya. Ada telur ah. Saya mami daddy awak tengah fight. Oh, ni besar sikit. Oh, ni mesti best eh. Bye bye. Yeah. Kalau Kena sengat Kena dengan sengat. dingkis. sengat dengan dingkit ini lah. Woi, bisa. Dah, yang dah darah dia dah Baik stop bawa. dah. Si baik Darah bawa dia dah stop. cuka Kita bawa cuka untuk emergency kena sengat kita spray dengan cuka. InsyaAllah baik. InsyaAllah okey. Memang mesti nanti dapat besar. Betul besar Dia kena sengat tu. Dia kena sengat. Sangat dia sengat balik. sangat sama. Panjang ni. Panjang. Oh dah habis. Habis. Dah habis. Habis. Buang abang. Sekejap. Apa punya ni lipan Ambil jenis batu tak? batu dia dengan Apollo dia pun masih boleh pakai. Tengok. Sini Sama ada. ni. Dapat juga satu buat manis-manis. Tepi Thank je. you. Jangan. Taruh budak. ni. Mama taruh. Mana ni? Tapuk. Air biru nampak. Nampak sangat tau. Cepat lah, dia cepat. Berapa lah? Pari. Pari. Itu berapa panjang? Panjang. Cinta. Besar lah. Tarik eh? Taruh. Saya ada batu. Ni kelab dah? Dah masuk batu lah. Big by then. Best eh? Goreng pun sedap. Besar. Tak sampai. Okey. Alhamdulillah. Ni. Apa tu? Parrot fish. Ambil kalau nak. Wow. Ini macam mana boleh dapat? Saya tolong. Tangan sakit lah. Tadi dah masuk batu dia keluar balik. Dah besar ni. Mana Besar dia? lah. Besar. Kaci boleh masuk batu. Wow. Satu dah masuk batu. Wow, that's a Ini beautiful kita kaci eh. Alhamdulillah tengok. Dah nak Sikit dekat je. Alhamdulillah. putus. Tekan sikit je. Tapi nak ambil. Apa dah macam ambil. Kaci masak apa sedap? Kari. Tari kawin. Kari eh. Kari. Ini pun habis juga. Okey, kita punya Goreng ikan dia dulu ke tak? tong dah penuh Goreng. Boleh just roll. Dah full Goreng dia nak makan nanti. Boleh Tu sampai penuh. dekat pondok abang. Pecah tong. Memang sebatu tadi. Dah masuk batu. Iru tak habis dengan batu. Biru nari dia sangkut boy lah. Dia sangkut boy ni. Dari? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari Turki. Rasa apa? Rasa cola. Rasa macam nak beri salam. Rasa macam nak beri salam. Seriously, no sugar. Healthier choice hanya. Healthier choice. Good. From Turkey ya? Where who go Turkey? Kurang mati kah? Wow. Dah mati.
Oh, ikan ni punya. Ikan grut-grut. Ikan grut. Gerak. Nah. Grut. Besar sikit. Boleh lah tarik je lah. Aku tarik tak ada apa-apa pun. Tarik je. Tarik je. Ya, mama tarik tak ada apa-apa. Lagi bunga besar. His. Macam Besar. kalau kabut. Ikan besar. Ya, Allahuakbar. Tarik. Oh. Baik Ashril. Alhamdulillah. Ya Allah, naikkan lah ya Allah. Kasih aku nampak ikan dia. Kasi dia American Meng. Oh, Tak dapat. besar lah bunga ni. Bunga besar. Alhamdulillah. Wah, Alhamdulillah. Kena sekali. Besar. Wah, this my first big bunga. Alhamdulillah. Inilah rezeki Ambil gambar. Dia telan lagi. Alhamdulillah. Jadi kau dah panik kan? Dia telan lah. Bagi tu. Gaf. Dia telan okey lah. Panik ni tadi. Takut joran jatuh. Juran dah jatuh je. Tengok ni. Telan nak lari. Sabi punya dah ada telan. Hari stabilnya dia. Syafil nanti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Bunga tanda ya. Beautiful. Dia nak. Jenah. Thank you. Thank you kepada Cactus Club. Yeah, Thank you Allah. Thank you Allah dan kepada Captain. Siapa yang bagikan? Allah yang kasih. Masya Allah. Jangan pancut kat situ. I don't know. Dah rambut semua. Rezeki sotong. Sikit Baru jatuh. bawa sesotong tadi. I think dia fikir tu mudah juga. Dapat sotong. Tak nak taruh dalam ni. Tuangkan. Dah. Alamak Shit. Dia cakap taruh sini. Tadi tom yum. Tadi tom yum, sekarang sotong hitam. Okey, ini saja tangkapan hari ini. Saja. Ada ketam. Ada ikan masak asam rebus. Ikan kena air gigi. Ini ikan Ini dingkis. kan tak boleh lah. Yang ada sengat. Dia dah kena 2 kali. Oh, ikan dingkis. Dengga punya ikan. Ni yang terbesar. Ikan jenahak. Cuma mancingnya dia. Dia ambilkan vinegar. Vinegar mana? Kat atas tu. Ni mama. Wardrobe depan. Ni. Bukan kan? Ya. Tu. Di sana. Ya. Kan Tukar tak dia. hati-hati. Sambil pun hati-hati kaki tu. Kena. Okey, ni saja. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Kita jumpa lagi di lain episod. Terima kasih. Aduh. Iwan main Memang pedih lah ikan ni. Dah 2 kali 2 kali kena. Iwan ni take out saya. Dia nak taking out the fish kan? Tuan take out. Ikan ni memang gila lah. So you take out Nak take out I help you. Nak take out ni. Dah boleh dah. Dahsyat saya. Dahsyat lah. Dia kena sting memang dahsyat. More than 10 kilo lah. I think 20 kilo Worth of fish. Banyak gila lah. Bagi-bagi lah siapa nak. Give your neighbour lah. Ketuk lepas tu kau tengok dia ni. Aku 10 tahun aja pulau. Ni cara orang pulau siang ikan siang ikan yang Berbeza. bertinggi.
Ini orang yang kena sting. Sting aku yang Memang pedih, tak boleh tahan. Ni kalau kena memang terkincit dalam seluar. Check ada tak? Tapi inilah ikan yang Chinese New Year orang cari Memang? Dia jual kat Berapa dolar boleh jual? Jual lah. Dapat banyak duit. Siapa yang nak beli sila komen. Ini orang yang tukang Yalah, nanti siapa nak hantar? siang. Ni delivery guy kat belakang. boleh Island Wide di $10. website Sentosa $20 $10 Sentosa $20 satu tahun Sentosa $20 pasal dia tak boleh masuk Sentosa Ya. motor Kena jalan kena jauh. CIQ. Bilang dia siang Dahsyat, tepi dah siap siang ni. Tepi je dalam siang sendiri. Betul ke nak jual? Yelah banyak gini. Siapa nak ambil lah. yang good Satu- size lah, good size 1 kilo berapa? Tengok kat pasar. Kita berjual Ada ikan $5 dah cheaper. dalam tu. what fish is this called? rabbit fish. Rabbit fish Ni Cina suka tau. Ni baik-baik mah.